Ibu ayah yang tengah rancang untuk sediakan dana pendidikan untuk anak-anak, saya nak sharekan tips dengan menggunakan emas. Ibu ayah tak perlu berhutang, hanya dengan simpanan emas, anak-anak boleh belajar dengan tenang. Jadi ibu ayah boleh letakkan satu target yang mudah, cuba simpan 5 dinar sebanyak 10 keping untuk seorang anak. Kenapa nak kena simpan 10 keping pula? Dengan satu keping 5 dinar, ibu ayah sebenarnya boleh gunakan sebagai dana untuk satu semester pengajian. Bermakna 10 keping dah cukup dah untuk nak tampung 5 tahun pengajian anak-anak nanti di universiti. 5 dinar emas bersama dengan 21.25 gram emas yang berketurunan 999.9. Di mana harganya hari ini sekitar hampir RM15,000. So macam mana cara ibu ayah nak dapatkan item 5 dinar ni? Ibu ayah yang pertama boleh daftarkan akaun emas anak-anak bersama Public Gold secara percuma sahaja. Tak ada sebarang charge yang dikenakan pun. Nanti bila dah daftarkan, ibu ayah boleh terus menabung melalui akaun emas GAP Gold Accumulation Program dengan bajet serendah RM100 sahaja. Jangan risau, setiap tabungan direkodkan dalam bentuk gram emas. Nanti bila dah cukup 21.25 gram dalam akaun, boleh je nak arahkan sistem untuk keluarkan 5 dinar ni untuk disimpan sendiri. So nanti bila dah tiba masa anak-anak untuk masuk universiti, boleh je jual 5 dinar ni di mana-mana cawangan Public Gold yang terdekat pada harga belian yang terbaik. So dengan cara ni sebenarnya, masa depan anak-anak akan lebih terjamin. Sebab apa? Sebab mereka tak perlu lagi nak tanggung beban hutang PTPTN ataupun hutang pendidikan yang lain sebaik sahaja mereka dah tamat belajar. Jadi jika ibu ayah berminat untuk memulakan simpanan pendidikan anak-anak dalam bentuk emas di Public Gold, boleh rujuk pin video saya di profil ataupun isi saja sign up form di bio saya untuk saya bantu sebaiknya.